berhenti fikir kumpulan darah anda cuma satu huruf kecil pada lesen memandu. Kerana huruf itu sebenarnya sedang menentukan jenis bahaya yang mungkin membawa anda ke penghujung hidup. Anda mungkin rasa, saya berlebih-lebihan, tetapi tubuh manusia tidak pernah menipu. Anda sangka O positif hanya bermaksud anda boleh menderma kepada ramai orang dan itu menjadikan anda selamat. Itu satu kepercayaan yang sangat berbahaya. Jika anda darah O, anda sebenarnya sedang berjalan dengan sasaran biologi pada lapisan usus anda, yang pada saat ini boleh menarik perhatian bakteria tertentu yang membawa ancaman maut. Jika anda darah A, darah anda secara semula jadi lebih melekit daripada orang lain, lalu perlahan-lahan membentuk bekuan yang boleh mencetuskan strok ketika anda hanya duduk diam di sofa. Ini bukan ramalan nasib. Ini ialah biologi. Satu kajian besar yang diterbitkan dalam jurnal Neurology menjejaki lebih daripada 30,000 orang dan mendapati bahawa kumpulan darah anda berkait secara langsung dengan risiko kemerosotan kognitif serta strok, manakala penyelidikan daripada Persatuan Jantung Amerika menunjukkan bahawa kumpulan darah selain O membawa risiko kegagalan jantung yang jauh lebih tinggi. Saya tidak mengatakan semua ini untuk menakutkan anda. Saya mengatakannya kerana besar kemungkinan doktor anda sendiri tidak pernah menjelaskannya seterang ini. Dalam beberapa minit akan datang, saya akan bongkarkan satu demi satu bom jangka tersembunyi dalam darah O, A, B dan A, B mendedahkan lingkaran bahaya yang mungkin sedang anda hidup setiap hari. Dan yang lebih penting, saya akan tunjukkan langkah perlindungan yang tepat untuk mematahkannya. Tiada lagi kekeliruan. Hanya kebenaran sains yang terus terang dan mungkin mampu menyelamatkan nyawa anda. Sebelum kita masuk kepada jenis darah anda secara khusus, anda mesti faham dahulu bagaimana mekanisme ini berfungsi. Kerana kalau bahagian asas ini tidak jelas, semua langkah perlindungan selepas ini akan kedengaran seperti nasihat yang tidak masuk akal. Bayangkan sel darah merah anda seperti berbola kecil yang terapung di dalam aliran sungai. Pada permukaan berbola kecil itu ada tonjolan halus dan tompok melekit yang dipanggil antigen. Anggap antigen ini seperti pelekat biologi. Jika anda darah A, anda membawa corak pelekat A. Jika anda darah B, anda membawa corak pelekat B. Jika anda darah O, permukaan itu kosong tanpa corak A atau B. Perkara ini penting kerana bakteria dan virus bukan ancaman yang naif. Kidam mereka telah lama menyesuaikan diri untuk mencari permukaan tertentu yang paling sesuai untuk berpaut. Jika satu virus mempunyai cangkuk yang sepadan dengan jenis darah anda, ia boleh merampas sistem tubuh anda dengan sangat cepat. Tambahan pula, pelekat halus ini juga menentukan sama ada darah anda mengalir lebih cair atau lebih pekat, seolah-olah menentukan sama ada salur darah anda membawa air biasa atau sirap manis yang likat. Sekarang kita mulakan dengan jenis darah yang paling biasa, iaitu O positif, kumpulan yang dimiliki oleh hampir 40% manusia di dunia. Mungkin selama ini anda fikir inilah darah yang paling kuat, paling tahan, darah asal yang lasak. Tetapi di sinilah ironi yang pelik. Dari sudut kimia tubuh, darah anda sebenarnya lebih licin. Oleh sebab darah O tidak mempunyai antigen A atau B yang lebih melekat itu, anda secara semula jadi cenderung mempunyai paras protein pembekuan yang lebih rendah. Anggap protein ini seperti bahan penampal yang membantu tubuh menutup luka. Bila bahan penampal ini berkurang, darah anda memerlukan masa lebih lama untuk membeku. Keadaan ini mempunyai dua sisi. Pada satu sisi, anda seperti lebih terlindung daripada pembentukan darah beku rawak yang boleh mencetuskan masalah pada salur, dalam atau serangan ke otak, menjadikan aliran darah anda seolah-olah lebih bebas.
Namun berita buruknya sangat menakutkan jika anda terlibat dalam kemalangan jalan raya, menjalani pembedahan besar atau mengalami kecederaan trauma yang berat. Anda mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi untuk kehilangan darah secara banyak. Anda boleh berdarah lebih cepat daripada orang lain dan doktor trauma kadang-kadang dapat meneka pesakit itu darah O hanya dengan melihat betapa sukarnya pendarahan dihentikan di atas meja rawatan. Tetapi bahaya yang paling dekat untuk darah O bukan semata-mata kecederaan, sebaliknya apa yang masuk ke mulut anda setiap hari. Sel darah O membawa satu penanda yang dipanggil antigen H. Namanya kedengaran teknikal, tetapi hakikatnya ia seperti tempat mendarat yang sangat sesuai untuk bakteria, kuman seperti kolera, norovirus dan Helicobacter pylori, iaitu bakteria yang dikaitkan dengan ulcer perut, telah berevolusi untuk melekat pada antigen H dengan sangat tepat. Ia seolah-olah memiliki kunci utama untuk masuk ke dalam usus anda. Sebab itulah anda boleh berakhir di hospital akibat dehidrasi teruk selepas makan makanan laut yang tercemar di sebuah gerai, sedangkan orang lain yang makan perkara yang sama hanya mengalami sakit perut ringan. Anda bukan lemah, tetapi biologi tubuh anda memang membuka pintu lebih awal kepada serangan itu. Untuk melindungi diri, anda mesti faham bahawa asid perut ialah perisai anda. Oleh sebab lapisan usus anda lebih mudah terdedah, anda perlu memastikan asid perut cukup kuat untuk membunuh kuman sebelum sempat berpaut. Jadi, elakkan penggunaan ubat tahan asid secara berpanjangan kecuali benar-benar perlu. Jika anda kerap rasa pedih atau panas di dalam perut, jangan abaikan kerana anda memang lebih cenderung kepada ulcer dan wajar menjalani pemeriksaan untuk Helicobacter pylori lebih awal. Satu lagi perkara penting. Jika anda merancang untuk menjalani pembedahan, malah rawatan gigi sekalipun, beritahu doktor dengan jelas bahawa anda darah O dan mudah berdarah supaya pasukan rawatan boleh bersedia dengan bantuan pembekuan tambahan lebih awal. Sekarang kita beralih kepada A positif dan di sinilah keseluruhan coraknya berubah sepenuhnya. Jika darah O lebih licin, darah A pula lebih melekit. Dan dalam dunia moden hari ini, itu merupakan masalah yang sangat besar. Darah A syarat dengan antigen A serta paras kortisol yang lebih tinggi, iaitu hormon tekanan, tetapi pembunuh sebenar di sini ialah kecenderungan darah untuk membeku dengan mudah. Istilah perubatannya mungkin kedengaran canggih, tetapi maknanya mudah. Darah anda memang gemar membentuk bekuan. Pada zaman dahulu, keadaan ini mungkin membantu anda terus hidup kerana jika tubuh dicakar atau cedera, pendarahan akan berhenti dengan cepat. Tetapi hari ini, anda bukan sedang melarikan diri di hutan. Anda duduk di kerusi selama berjam-jam, di pejabat, di rumah atau di dalam kereta. Apabila darah yang sememangnya lebih melekit itu dibiarkan diam terlalu lama, ia mula bergumpal. Itulah sebabnya individu dengan darah A mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap bekuan dalam salur darah, sumbatan pada paru-paru dan serangan jantung. Darah anda secara semula jadi lebih pekat, seolah-olah salur darah anda sedang menolak sirap likat, bukannya aliran yang ringan. Malangnya, berita buruk untuk darah A tidak berhenti pada penyakit jantung sahaja. Kajian epidemiologi turut menemui kaitan yang membimbangkan antara darah A dengan beberapa jenis kanser tertentu, khususnya kanser perut dan kanser pankreas. Para penyelidik percaya antigen A mempengaruhi cara sel saling melekat dan bagaimana sistem imun menghantar isyarat keradangan, lalu mewujudkan suasana yang memudahkan keradangan terus hidup dan membesar. Bakteria Helicobacter pylori yang disebut tadi juga boleh berinteraksi dengan antigen A dan mencetuskan keradangan perut yang lebih berlebihan, yang dari masa ke masa mampu merosakkan bahan genetik sel. Jika anda darah A,
anda memang tidak boleh hidup terlalu pasif. Bagi anda, bergerak ialah ubat. Anda perlu menggerakkan darah yang pekat itu. Jadi jangan duduk lebih daripada 45 minit tanpa bangun. Ini bukan sekadar nasihat biasa. Ini ialah sebahagian daripada langkah mencegah strok. Anda juga perlu mengamalkan pengurangan tekanan secara aktif seperti menenangkan diri atau mengawal pernafasan. Kerana secara biologi, anda melepaskan lebih banyak kortisol dan itu benar-benar boleh menjadikan darah lebih pekat. Dari segi pemakanan pula, amalkan corak makan yang melawan keradangan dengan mengurangkan daging proses yang bertindak seperti minyak yang dicurah ke atas api dan utamakan makanan berasaskan tumbuhan yang membantu melancarkan aliran darah secara semula, jadi seperti halia, bawang putih dan kunyit. Jenis darah B positif terdapat pada kira-kira 10% manusia dan membawa profil yang tersendiri, menarik tetapi pada masa yang sama berbahaya. Kumpulan darah ini sering dikaitkan dengan daya tahan tubuh yang kuat. Namun kekuatan itu datang bersama satu kelemahan yang aneh. Individu berdarah B cenderung mempunyai paras penanda keradangan yang lebih tinggi di dalam badan. Walaupun anda mungkin tidak menghadapi masalah darah beku seperti darah A atau risiko pendarahan seperti darah O, anda lebih mudah terdedah kepada keradangan pada salur darah. Bayangkan salur darah anda seperti hos air di halaman rumah. Darah jenis B boleh menyebabkan bahagian dalam hos itu menjadi kasar dan meradang sedikit demi sedikit, lalu dari masa ke masa membawa kepada masalah aliran pada tangan dan kaki. Jika tangan atau kaki anda sering terasa sejuk tanpa sebab yang jelas, itu mungkin salah satu petandanya. Selain itu, antigen B juga menjadi permukaan kegemaran bagi beberapa kuman tertentu seperti Salmonella dan Escherichia coli. Jika darah O lebih mudah diserang oleh sesetengah virus usus, darah B pula lebih cenderung menerima kesan keracunan makanan daripada daging dan telur kerana bakteria ini menggunakan antigen B untuk melekat pada lapisan usus anda. Akibatnya, jangkitan boleh bertahan lebih lama dan terasa lebih berat. Untuk melindungi diri, perhatikan tangan dan kaki anda. Jika mula kerap kebas sebagai petanda awal masalah salur darah, jaga kebersihan makanan dengan lebih teliti, terutama apabila melibatkan ayam dan telur yang tidak dimasak sempurna. Dalam masa yang sama, ambil makanan yang membantu membuka salur darah seperti ubi bit dan sayur berdaun hijau supaya aliran darah kembali lebih baik. Seterusnya, kita masuk kepada kumpulan positif yang paling jarang, iaitu AB positif, yang dimiliki oleh kurang daripada 4% manusia. Anda mempunyai kedua-dua antigen A dan B, menjadikan anda boleh menerima darah daripada pelbagai kumpulan jika berlaku kecemasan. Itu kelihatan seperti satu kelebihan, tetapi di dalam tubuh anda ada pertukaran yang tidak ramai nampak. Kajian yang diterbitkan dalam bidang neurologi menunjukkan satu angka yang mengejutkan, iaitu individu berdarah AP mempunyai kemungkinan jauh lebih tinggi untuk mengalami masalah daya ingatan dan gangguan kognitif berbanding kumpulan darah lain. Puncanya kembali kepada cara salur darah mengawal dirinya sendiri. Oleh sebab anda membawa kedua-dua antigen, anda juga lebih cenderung kepada faktor pembekuan tertentu yang boleh menjadikan peredaran dalam salur halus otak bertambah perlahan. Apabila keadaan ini berlarutan selama bertahun-tahun, sel otak boleh menerima kurang oksigen dan ini mempercepatkan kemerosotan fungsi otak apabila usia meningkat. Bagi anda, menjaga otak bukan perkara sampingan. Anda perlu memastikan laluan saraf terus aktif dan senaman jantung sangat penting untuk menolak darah masuk ke salur kapilari yang kecil itu. Tekanan darah tinggi berbahaya kepada semua orang, tetapi
Bagi darah AB, ia boleh mempercepatkan kemerosotan daya fikir. Jadi angka tekanan darah anda mesti dikawal dengan serius. Sekarang kita masuk ke zon darah negatif, kerana jika jenis darah anda mempunyai tanda negatif di belakangnya, sama ada O negatif, A negatif, B negatif atau AB negatif, anda berada dalam kelompok yang sangat kecil, hanya sekitar 15% daripada manusia. Dari sudut biologi, darah negatif bermaksud anda tidak mempunyai satu protein tertentu yang dikenali sebagai faktor rhesus. Jika darah positif, ibarat rumah yang mempunyai alas selamat datang di hadapan pintu, darah negatif pula ibarat rumah yang menggantung tanda jangan masuk. Ketiadaan protein ini membawa risiko besar yang boleh mengubah hidup. Isu paling penting muncul ketika kehamilan. Jika seorang wanita berdarah rhesus negatif mengandungkan bayi rhesus positif, sistem imunnya boleh melihat bayi sendiri sebagai benda asing. Sel pertahanan tubuh boleh menyerang sel darah merah bayi dan mewujudkan keadaan yang suatu ketika dahulu sangat berbahaya kepada bayi dalam kandungan. Mujurlah perubatan moden menyediakan suntikan yang membantu menyembunyikan sel darah bayi daripada sistem imun ibu, lalu menukar ketidakserasian yang dahulunya boleh membawa maut menjadi masalah yang boleh dikawal. Sebab itu, perkara ini tidak boleh sekali-kali diabaikan dalam perbincangan dengan doktor. Bagi individu yang mempunyai darah O negatif, anda terkenal sebagai penderma sejagat, wira di bilik kecemasan. Tetapi, dari sudut biologi menjadi wira juga membawa bahaya yang tidak kecil, kerana walaupun darah anda boleh membantu hampir semua orang, cuma hampir tiada siapa yang boleh membantu anda dengan cepat apabila anda sendiri memerlukannya. Anda tidak mempunyai antigen A, tiada antigen B dan juga tiada faktor rhesus. Sebab itu darah anda hanya benar-benar serasi dengan O negatif lain yang jumlahnya kurang daripada 7% penduduk. Inilah yang mewujudkan perangkap kekurangan bekalan. Kerana jika anda kehilangan banyak darah dalam kemalangan besar di lebuh raya atau kecederaan parah yang serius, hospital tidak boleh sewenang-wenangnya memberikan darah O positif, A, B atau AB kepada anda. Mereka mesti mencari beg darah O negatif yang jarang itu. Dan jika bekalan habis, anda berada dalam keadaan yang amat meruncing. Anda juga masih membawa kelemahan usus yang sama seperti darah O lain, termasuk kecenderungan kepada dehidrasi teruk akibat kolera dan norovirus. Dan jika kehilangan air itu menjejaskan organ penting, proses rawatan menjadi lebih rumit lagi. Itulah sebabnya anda perlu tahu hospital mana di kawasan anda yang mempunyai bank darah besar, kerana klinik kecil ataupun pusat rawatan biasa mungkin tidak menyimpan stok O negatif yang mencukupi untuk trauma besar. Anda juga patut sentiasa memakai gelang pengenalan perubatan yang menyatakan O negatif supaya doktor tidak membuang masa ketika saat kecemasan. Risiko untuk A negatif dan B negatif pula lebih tersembunyi, tetapi sama beratnya. Individu A negatif masih membawa risiko darah yang lebih mudah membeku, seperti A positif, termasuk masalah jantung dan salur darah, tetapi dengan satu mimpi buruk tambahan, iaitu kekurangan darah serasi kerana mereka hanya boleh menerima A negatif atau O negatif. Artinya, anda sedang berjalan setiap hari dengan kemungkinan lebih tinggi untuk memerlukan rawatan hospital akibat bekuan, tetapi peluang mendapatkan darah yang sesuai dengan cepat pula lebih rendah. Individu B negatif pula sedang berhadapan dengan dua ancaman serentak, iaitu risiko jangkitan yang berkait dengan antigen B dan juga keradangan pada salur darah, sedangkan kumpulan darah ini sendiri sangat jarang, hampir-hampir tidak sampai 1%. Jika kerosakan salur ini akhirnya memerlukan pembedahan, mencari penderma yang sesuai boleh menjadi seperti mencari jarum
di celah jerami. Satu langkah yang sangat berguna untuk individu A negatif dan B negatif ialah menderma darah sendiri lebih awal. Jika anda sudah tahu akan menjalani pembedahan terancang, derma darah itu boleh disimpan oleh hospital beberapa minggu sebelum prosedur supaya anda tidak perlu bergantung sepenuhnya pada bekalan awam yang tidak menentu. Akhir sekali kita sampai kepada AB negatif, kumpulan darah paling jarang di dunia, kurang daripada 0.6% manusia. Anda seolah-olah bayang biologi yang paling sukar difahami. Anda mempunyai antigen A dan B, tetapi tidak mempunyai faktor risus, dan keadaan ini dikaitkan dengan isyarat imun yang tidak menentu, kadang-kadang terlalu lambat bertindak terhadap virus, kadang-kadang pula tidak tersusun. Anda juga berdepan krisis bekalan paling besar kerana anda hanya boleh menerima darah daripada penderma negatif lain, dan dalam kejadian korban besar, anda sering menjadi kumpulan yang paling sukar dibantu dengan cepat. Jalan keselamatan anda bergantung pada membina rangkaian sendiri. Ketahui jenis darah ahli keluarga anda kerana genetik sering bergerak dalam kelompok, dan jika adik-beradik anda juga AB negatif, mereka boleh menjadi perlindungan biologi yang paling penting untuk anda. Jika anda darah O, jaga usus anda dan awasi tanda ulcer. Jika anda darah A, gerakkan tubuh anda dan jangan biarkan darah yang melekit itu duduk diam terlalu lama. Jika anda darah B, awasi keradangan dan makan dengan lebih bersih untuk melindungi salur darah anda. Jika anda darah AB, lindungi otak anda dengan senaman kardio. Jika anda darah negatif, pakailah pengenalan perubatan dan sentiasa bersedia. Sistem perubatan mungkin melihat anda seperti sekadar satu angka, tetapi anda sebenarnya sebuah mesin biologi yang sangat khusus, dan apabila anda sudah faham panduan ini, anda tidak lagi bergerak dalam gelap. Pergi ke ruang komen sekarang dan tulis jenis darah anda untuk mencari kelompok darah anda sendiri, dan lihat berapa ramai lagi yang berkongsi risiko yang sama dengan anda.